Ya, Azisha, macam mana? Untuk hari ni? Okey lah, macam sikit lagi lah nak kena ingat sikit. Sikit lagi ya. Ulang. Ya, Hazira. Tak apa. Apa saya tak nak kacau. Nakkan suasana je. Macam mana? Kapalan? Okey. Okey. Fatihah? Okey. Wah, okay. IC yang lupa IC. Hadira? Ya, saya. Oh, tiba-tiba gabung pula hari ni. Ya, hari ni mana? Okey. Okey. Ni siapa ni? Siapa ni? Oh, terus pusing. Okey, semua? Hai. Ya. Orang periksa balaga. Amboi, bobok. Dia buat. Ni pembunuh iblis, okey? Okey, Ustaz. Okey, keluar awal hari ni Nombor 30 minit lagi awal. Jadi nak menghabiskan masa dia. Jangan guna pemikiran tu. Mana dia main kau apa ni? Mana Fatini? Okey. 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 Ni kau okey ni. Ni kau okey ni. Jangan duduk 2 jam setengah paling lama sejam je. 2 jam setengah. Ha? Aduh. Gelap muka. Awak panggil lah duduk muka. Hari ni kita nak periksa balaga. Tak tanya pun. Nanti saksikan status kan. Lepas tu nanti Ustaz doakan kita orang semua. Tak apalah. Okey. Benda tu dah biasa dah. Ya, saya duduk depan dewan je kah? Saya akan buat sebab Ustaz gerak. Kenapa? Benda? Jaga lah tu. Tak mana tahu. Jangan. Kita kena jaga. Ustaz, jangan baru. Saya duduk je lah. Ustaz dah baru turun. Oh, okay. Ustaz, jangan sambut ni. Saya nak tanya Ustaz. Apa? Saya nak... Ya. Saya nak tanya. Kenapa? Salah mana? Kenapa? Salah mana? Yang ni kalau kita bagi contoh yang macam ni, dia dapat markah tak? Yang macam bergaris je. Benda tazawuj. Alah tak kisahlah semua. Tak boleh. Dia sebab kalau untuk tahyir tu, ayat dia kena penuh. Kalau tazawuj tu, maksudnya amal je. Kahwin lah. Tapi kalau ambil ayat penuh, tazawuj hindan au uhtuha tu, kahwinlah dengan hinda ataupun... Mungkin ada yang boleh pendek. Contoh yang panjang sangat tu boleh lah. Ambil dalam 5 ayat tu. Okay, Jannah. Cepat dia hilang ayat. Kalau ayat Ya. dan cakap, saya cakap. mumtaz. Kenapa? Benda ayat panjang. Ayat Quran. Ayat Quran boleh contoh. Tapi jarang kan dia bagi Jarang. contoh yang dia akan bagi. Ustaz, kalau buat contoh ayat Al-Quran, nak kena ikut siji-siji ke? Macam dalam Quran tu. Kalau contoh yang dekat Ammar tu kan panjang contoh, tapi dia bagi fahal antum tahun tu je. Benda tu je gitu. Macam ambil ejaan dia. Kalau ejaan dia. Ejaan kena betul lah. Kalau dalam Quran kan macam dia tak ikut dengan tu. Kalau dia solat, wow. Tapi dalam JUM, Kena gitu tu. lain. Kalau nota lain. Ada 4 lah. Kena tambah sakinah. Bilang amal. Dalam amal sakinah kena. Kalau tak tulis as-sakinah tu, maknanya lam tu hidup. Encik macam mana As-sakinah. Lam ni mudhari' muqtarin bil lam as-sakinah. ada sakinah. Ada lam mati. Dia Kenapa? Kenapa Aina? Saya pusing kamera.
Muqtarim Bilam Ammar. Mudhari' Muqtarim bilam. Ammar. Bukan bila Amar. Bila Amar as-sakinah. Bilamul Amr As-Sakinah. Ya, dia maksudnya benda mudhari' yang terkandung lam amar yang mati. Itu maksud dia. Sebab tu wal ya'fu wasfahu tu. Tambah lah As-Sakinah tu. Kalau tak ada as-sakinah tu, mana lam tu boleh hidup? Ya, kena gitu. Tengok budak lelaki je. Ya, budak lelaki. Ning 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 ning. Kita tengok calon lelaki pula. Okey. Okey. Keluar awal keluar awal. Ha. Jangan lama-lama Daniel weh. Jawab soalan. Jawab soalan. Jangan. Jangan. Beratus-ratus jam belajar tiba je satu soalan memang aku tampar. Lain macam tripod panjang tu. Dah nak langkah dia ni. Dah. Tak boleh sekarang. Oh, buat live. Duh, Nabi pura-pura bijak pula. Keluar weh. Kalau siap dia keluar. Siap 5 soalan 4 soalan. Jangan nak buat panggil lama-lama. Bagi masa je. Boleh baca tauhid. Ha? Mana lama-lama dah ni tu? Dia suruh ini tu. Oi, pakai slipper sekolah. Aduh. Gitu. Balarang orang ni. Dah. Kalau saya ikat kursi, diri saya ikat kursi. Oh, lupa. Oh, Kak Lina cuti ke ni? Jadi pakai baju denim. Ya. Saya tengok kipas je ke. Ustaz ni dia. Kalau ustaz apa maksud ni memang saya tahu. Ustaz kat bilik saya tu tau. Ha? Ustaz kat bilik saya tau. Sudahlah semalam dapat gambar. Ustaz ambil gambar saya banyak kan? Dah. Nampak je sebenarnya saya zoom ke belakang. Malah siapa? Fatini macam-macam jurus buat gitu. Saya tak tidur Ustaz. Ha? Saya tak tidur Dah, awak muka blur dalam dewan. Pandang silim, pandang benda. Tu kata kalau dah siap korang keluar awal je. Oh, Aidil. Oi. Bila buat benda ni. Hari ni gotong royong. Hari ni kita akan gotong royong membersihkan bilik guru. Ya, oh mantap. Kedai utama. Saya tak tahu Dah. Sikit sangat budak lelaki ni. Dia orang tak duduk macam kamu. Oh ni. Oh ni. Pengawas periksa. Ini orang yang saya risau. Mana Baki? Berapa tajuk dapat? Ha? Berapa tajuk dapat? 4. 4 Okey. Saya pegang 4. Ni geng okey. Fatini awak jangan buat jurus flat-flat malah. Macam malah. Pada budak form 4 pula. Benda lagi cakap. Senang je malah tu. Okey. Sini boleh cakap dulu.